Kosong. Booking tak ada booking. Oh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tempat depan je dengan Kak Ha ni, Kak Cik Mah ni, Kak Mah ni. Ni ada kopi teh padu jugalah, Kaki Kosti dekat danau. Sorry. Ni payah putih. Okay, ni tempat aku buat apa? Tukar duit dengan buat beli line internet. SIM card 7 hari je lah. Nak tukar berapa? Oh, tu tak tahan ni. Aduh, 754. Untuk hari kita tukar 77. RM500 boleh berapa, Kak? RM3,770. Ni ada berapa dah ni? Okay, kita berhenti kejap. Ni nak jumpa salesman kat sini. Ni kalau Filano ni masuk Malaysia, kena beli air kejap. Panas tu. Lepas tu terus pergi hotel lah. Hotel pun tak ada booking lagi. Tengok tu hotel yang aku tak pernah duduk kat Anyai ni. Bolehlah cuba-cuba. Bawah juga apa? Maxim ni tengah panas. Aku pula pergi parking tengah panas. Tak apalah. Okeylah. Macam biasa. Ini tak boleh tinggal. Ingatkan tak nak masuk dah tadi. Sekali dia suruh singgah sini. Sorry. Yang naik. Tu ha. Kak, ada bilik kosong? Booking ni. Booking tak ada booking. Oh, tak ada booking. Tu dia full. Oh.
Penuh pula. Mana high season? Dia hotel depan tu lah. Dia orang dia tanya dulu lah. Hmm. Tak payah WhatsApp pergi je. Tak ada high season, macam biasa lah. Oh, ramai juga ni. Hai. No. How many person? Two. One. How many? Two person. One room. One room. How many night? Berapa nak duduk mana? How good? How much? The price? We check in available. Oh. Berapa? The check available. Available. Ah. One night today we have room for king bed super deluxe. This one 1,790 baht, Hmm. including breakfast for 2 person. Nak? Tak nak? Okay. Okay, thank you. WhatsApp high season. High season tu kalau WhatsApp harga dia mahal. Harga dia pergi. Ha. High season ke? High season lah okey sikit dah. Dekat-dekat tu apa? Yang kita duduk tu? Sakura. Kalau 17, saya punya 17 baik aku pergi Central tu. Kan? Jalan kaki je di garden. Cuma ni jalan kaki pergi sini. Oh, nanti yang tengok Z Sleep tu sebelah aja. Kan? Tengok yang ni. Sebelah aja, ha? Kan? Ni tengok yang ni. Ha. Sebelah aja jalan kaki je. Saya tanya. Ada? Berapa? 100? 950. Okey lah. Nak ada semalam kan 2 malam? Kita semalam sini? Kita semalam. One night? Ya. 2 passport. Wait. But by deposit charge. Yeah. Queen or king bed? Queen. Single. Oh, single. King today full. Full. Okey lah. Ada 1,000 saya tadi. 1,000. Kak Ali punya ni. Tak cukup lagi. Kak Ali punya. Cukup lah. Ada 50 baht lah pegang. Ada 50. Oh, yang saya bagi kat awak lah. Oi, jatuh shilling.
motorfly number, right? Ya. Okay. Apa nombor motor? Motorfly number phone number, sign it. Inside? Inside. Yeah. Phone number. Inside, parking. Oh, inside. Yeah. 356. Okey. Ni ada duit tadi. Room charge 950 Deposit 1,000, return back when you check out. Oh, okey. 1950. Lagi 1,000. 1,000 deposit. Yeah. Deposit 1,000 bukan 100 lah. So, saya cakap 100 kita. 1,000 je. Oh, so hari ni tak payah keluar motor lah. Sebab lebih kurang je kan. Yang kalau tu 75 kan. You show this one when you check out, return back your deposit 1,000 baht in the room. So, number tu je. Cannot smoke, Cannot smoke. Yeah, some will be charged 5,000 baht. Okay. Third Ni pegang. floor, T14. Third floor. Third floor, yeah. Finally dapat Z Sleep Hotel di sebelah dengan apa tu, Central Festival. Pakai EV boleh datang sini, ada charger untuk EV. Dua je lah. Hotel baru, deposit pun 1,000. 314. Memang dia tak bagi smoking dia tu. Hotel baru, tutup baru. 314. Jauh sikit je tu. Pelan-pelan. Inilah lebih kurang dia Hotel Z Sleep. Malam ni kita pergi apa tu, Central Festival. Naik jalan kaki je lah. Asalnya nak yang murah je, yang murah penuh. Mula datang ambil ni, kita bagi katil macam ni pula. Aduh, spoil lah. Oh ni tu Central Hotline. Tu kita orang jalan kaki orang malam ni. Jumpa balik malam ni dekat Central Hotline ataupun Asian Night Market. Kita orang jalan kaki je kot. Mau tu rehat dulu. Okay, bye bye.